Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Syafiq Berkongsi Nombor Betik K1984. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan tentang ijtihad semasa terhadap penggunaan ChatGPT dan AI interaktif menurut perspektif. Kita ini berada dalam satu menuju kepada dalam masyarakat digital yang dipacu oleh kecerdasan buatan atau dikenal sebagai artificial intelligence. Antara teknologi AI yang sangat terkenal sekarang iaitu ChatGPT. Ada AI generatif yang lain seperti Gemini, Clouding, Microsoft Copilot dan pelbagai lagi. Teknologi ini mampu menghasilkan penulisan, menterjemahkan bahasa, menjawab soalan, menulis kod komputer, hasilkan image, video dan pelbagai lagi bentuk kandungan yang hanya dalam beberapa saat. Kalau kita lihat kalau tersebut nanti mampu macam untuk menghasilkan sesuatu. Namun bagi kemunculan teknologi ini menimbulkan pelbagai persoalan daripada sudut hukum syarak. Contohnya, adakah penggunaan ChatGPT ini dibenarkan dalam Islam? Adakah pelajar boleh menggunakan AI untuk menyiapkan tugasan? Boleh ke AI dijadikan sebagai sumber fatwa? Ataupun bagaimana pula dengan isu yang berkaitan dengan plagiarisme, hak cipta dan penyebaran maklumat palsu? Jadi semua persoalan ini memerlukan penelitian dan pendekatan ijtihad semasa. Mari kita lihat apakah makna ijtihad. Ijtihad ini adalah satu usaha yang mengerahkan tenaga sungguh-sungguh oleh seseorang yang digelar sebagai mujtahid untuk mengeluarkan hukum syarak terhadap sesuatu perkara yang tidak mempunyai nas yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam sejarah Islam, ijtihad ni sentiasa berkembang mengikut perubahan zaman dahulu. Ulama membincangkan isu seperti penggunaan wang kertas, pemindahan darah, pemindahan organ. Zaman sekarang pula, cabaran baru yang muncul dalam bentuk mata wang kripto, blockchain, teknologi genetik dan media sosial. Jadi sebab itulah ijtihad semasa sangat penting. Hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip syariat. Apakah itu ChatGPT? Apakah itu AI generatif? ChatGPT ini adalah satu sistem AI yang dibangunkan menggunakan teknologi large language model. AI ini dilatih menggunakan jumlah besar data bagi memulihkannya memahami arahan manusia dan menghasilkan jawapan dalam bentuk bahasa pilihan. Walau bagaimanapun, perlu difahami bahawa AI adalah manusia. AI tak mempunyai akal, emosi, niat atau tanggungjawab syar'i. Ia hanyalah sebuah alat yang memproses dan meramalkan jawapan berdasarkan corak yang dipelajari. Oleh itu, AI ini tak boleh dianggap sebagai ganti ulama. Jadi apakah hukum menggunakan AI? Atau spesifiknya lagi ChatGPT ini? Dalam Islam ada satu kaedah fiqh yang menyebut al-aslu fi asya al-ibahah. Hukum asal bagi sesuatu perkara adalah jadi menggunakan ChatGPT ini asalnya adalah di mana digunakan untuk tujuan yang baik, bercanggah dengan syariat. Contohnya, ChatGPT boleh digunakan untuk membantu pelajaran, buat ringkasan nota, cari idea penulisan, menyimak tata bahasa, menghasilkan kod komputer atau membantu pendidikan. Namun begitu, hukum boleh berubah sekiranya AI ini digunakan untuk tujuan yang haram. Contoh, penipuan, penyebaran fitnah, pencurian hak cipta atau menghasilkan kandungan yang mendekati syariat. Jadi kita sentuh sedikit ijtihad berkaitan ChatGPT. Antara isu yang sering berlega-lega yang dibincangkan tentang penggunaan ChatGPT ini dalam bidang akademik. Ramai sebenarnya pelajar menggunakan AI untuk menghasilkan
kebebasan. Jika AI digunakan sebagai alat bantuan pembelajaran, tetapi sekiranya menyerahkan hasil AI itu sendiri, membuat hasil kerja bulat-bulat tanpa pengakuan yang jujur, maka ia boleh dianggap sebagai penipuan dalam akademik. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menipu, ia bukan daripada golongan Nabi. Jadi hadis ini jelas menunjukkan sebarang bentuk penipuan termasuk dalam dunia pendidikan. Jadi bila ChatGPT digunakan untuk tujuan menipu dalam pendidikan, terharam. Selain itu, terdapat juga isu yang berkaitan dengan hak cipta, menghasilkan image, muzik, video, artikel berdasarkan data yang dipelajari. Persoalan dekat sini, siapakah pemilik sebenar hasil daripada perkara-perkara tersebut, menjadi perbahasan dalam kalangan sarjana dan pakar undang-undang. Satu lagi isu tentang penyebaran maklumat palsu. AI ini sebenarnya boleh menghasilkan gambar, boleh menghasilkan poster, boleh menghasilkan video palsu, dikenali sebagai deepfake. Sekiranya teknologi ini digunakan untuk memfitnah seseorang, menyebarkan berita palsu, ia jelas bertentangan dengan Islam. Allah firman dalam surah Al-Hujurat ayat 6, ya, berita ialah diselidik terlebih dahulu, lebih percayai dan disebarkan. Penilaian dalam berdasarkan maqasid syariah. Jadi penggunaan AI ini dinilai berdasarkan maqasid syariah. Pertama, jaga agama atau disebut sebagai hifzul din. Jadi AI ini tidak boleh menggantikan peranan ulama dalam mengeluarkan fatwa. Fatwa memerlukan kefahaman terhadap nas, realiti semasa, timbangan hukum yang mendalam. Kedua, jaga nyawa atau disebut sebagai hifzun nafs. AI boleh membantu doktor dalam diagnos penyakit lebih atas dan tepat. Ketiga, menjaga akal, hifzul aql. AI membantu proses pembelajaran, namun perlu diingat, sebagai pengguna tak boleh bergantung sepenuhnya, kerana ia boleh mengakibatkan mengurangkan seseorang itu dalam berfikir ataupun kemampuan membuat analisis sendiri. Keempat, jaga keturunan ataupun hifzun nafs. Ini tak boleh digunakan untuk menghasilkan kandungan yang lucah, eksploitasi seksual, perkara yang merosakkan akhlak masyarakat. Kelima, jaga harta, hifzul mal. AI boleh membantu meningkatkan ekonomi dan produktiviti, tetapi tak boleh digunakan untuk penipuan kewangan, scam ataupun jenayah cyber. Mari kita lihat kebaikan dan risiko menggunakan AI. Jadi antara manfaat yang kita boleh ambil ChatGPT ini, mempercepatkan, mempercepatkan pencarian maklumat, meningkatkan produktiviti, memudahkan penyelidikan, membantu menterjemah bahasa, menjimatkan masa. Demikian terdapat juga beberapa risiko. Antaranya maklumat yang dapati melalui AI itu tak semestinya tepat, kadang menyebabkan pengguna itu terlalu bergantung hingga kurang berfikir secara kritis. Risiko lain pula adanya kebocoran data pribadi, penggunaan AI untuk tujuan jenayah, barang maklumat palsu. Jadi semua maklumat dihasilkan oleh AI perlulah disemak terlebih dahulu sebelum ia digunakan. Jadi dekat sini mesti ada garis panduan dalam Islam untuk penggunaan AI itu sendiri. Yang pertama, mesti untuk tujuan yang halal dan bermanfaat. Kedua, menyemak kesahihan maklumat sebelum percaya ataupun menyebarkannya. Ketiga, hormati hak cipta dan elakkan plagiarisme. Keempat, jadikan AI sebagai sumber fatwa muktamad. Kelima, manusia hendaklah kekal bertanggungjawab terhadap setiap keputusan yang dibuat walaupun dibantu oleh AI. Kesimpulan kat sini kita boleh lihat perkembangan ChatGPT dan AI generatif ini merupakan satu cabaran yang baru yang memerlukan pendekatan ijtihad semasa
Islam tak menolak teknologi, bahkan menggalakkan umatnya memanfaatkan ilmu dan kemajuan untuk membawa kemaslahatan kepada manusia. Namun begitu, penggunaan teknologi hendaklah sentiasa dipandu oleh Al-Quran, As-Sunnah, kaedah fiqh dan maqasid syariah. Setakat itu saja berkenaan dengan ijtihad semasa berkaitan dengan penggunaan ChatGPT dan AI generatif. Itu untuk perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.